Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak cakap pasal satu benda yang sangat penting dalam dunia pendidikan sekarang, iaitu bahan bantu mengajar digital. Yelah, semua benda dah digital kan? So, persoalannya macam mana kita sebagai pendidik nak cipta bahan yang bukan saja canggih, tapi yang paling penting betul-betul sampai dan berkesan untuk pelajar-pelajar kita kat Malaysia ni. Jom kita kupas sama-sama. Baiklah, untuk mulakan, kita kena faham dulu. Landscape pendidikan sekarang ni memang tengah berubah dan berubah dengan sangat pantas. Realitinya, cara kita belajar, cara kita mengajar, semuanya sedang melalui satu fasa transformasi yang besar. Dah bukan lagi soal, perlu ke tak kita pergi digital? Tapi soalnya sekarang, macam mana kita nak buat dengan cara yang paling efektif? Dan kalau anda nak tahu, ini bukan cakap-cakap kosong tau. Tengok saja nombor ni. Sejak tahun 2020, Kementerian Pendidikan sendiri dah rekodkan lonjakan sebanyak 40% dalam penggunaan video pendidikan. Wow! Jadi, jelaslah. Ini bukan trend yang sekejap je, tapi ini adalah satu anjakan paradigma, satu transformasi yang memang sedang berlaku depan mata kita. Jadi, untuk bahagian pertama ni, kita akan tengok gambaran yang lebih luas dulu macam mana sebenarnya pendigitalan ni mengubah wajah bilik darjah kita dan apa impaknya kepada pelajar-pelajar di seluruh Malaysia. Ini dia soalan cepu masnya. Dalam zaman di mana semua orang boleh je buat konten digital kan, macam mana kita nak pastikan bahan yang kita hasilkan tu bukan sekadar asal ada, tapi betul-betul meletup, memberi kesan mendalam dan paling penting, bantu pelajar untuk faham subjek tu. Okey, cukup dengan teori, sekarang kita masuk bab yang lebih praktikal. Ini adalah tonggak pertama dalam perbincangan kita hari ini, proses kreatif. Macam mana nak bina kandungan yang bukan je boleh tarik perhatian pelajar, tapi boleh buat ilmu tu melekat terus dalam kepala dorang. Sebenarnya, ia bermula dengan dua perkara asas je. Dua keputusan yang sangat penting. Nombor satu, siapa yang pelajar akan nampak kat skrin. Dan nombor dua, macam mana kita hargai harta mereka yang paling bernilai, iaitu masa dan fokus mereka. Okey, kita tengok yang pertama dulu, pasal pemilihan watak. Kunci utama kat sini ialah relevan. Kita kena pastikan watak yang kita pilih tu dekat dengan dunia pelajar. Kena sesuai dengan umur, latar belakang mereka dan yang penting, mencerminkan kepelbagaian budaya masyarakat kita. Sebab apa? Sebab bila pelajar tengok dan rasa, ni macam akulah, secara automatik, mesej yang kita nak sampaikan tu jadi lebih mudah diterima. Dan jangan pandang remeh tau kesan dia. Kalau nak bukti betapa berkuasanya pendekatan ni, tak payah cari jauh-jauh. Tengok je animasi tempatan kita Upin and Ipin. Dengan watak yang sangat dekat di hati penonton, mereka berjaya dapat lebih 25 juta tontonan. Sambil tu, berjaya terapkan nilai-nilai murni. Itulah dia kuasa connection atau perhubungan. Baiklah, sekarang kita beralih ke elemen kreatif yang kedua. Dan yang ini, jujur saya cakap, sangat-sangat kritikal. Slide ni dah rumuskan dengan cukup padat. Tumpuan atau perhatian seorang pelajar tu, itulah mata wang kita yang paling berharga dalam dunia digital. Kita kena sedar satu perkara, tempoh fokus setiap pelajar ni tak sama. Dia berbeza ikut umur. Kajian tunjukkan, kanak-kanak biasanya boleh fokus dalam 15 hingga 20 minit. Remaja pula mungkin boleh tahan lama sikit. Tapi, ada satu format yang nampaknya juara untuk semua peringkat umur, iaitu video pendek dalam lingkungan 3 hingga 5 minit. Dan ini poin yang anda kena ingat. Kandungan yang ringkas dan padat ni bukan setakat nak jimat masa je. Tapi ada kajian yang buktikan ia boleh tingkatkan kefahaman pelajar sampai 20%. Jadi ini bukan lagi soal suka atau tak suka. Ini dah jadi satu strategi pengajaran yang sangat bijak. Okey, idea dah ada, format pun kita dah faham. Apa lagi? Seterusnya, kita kena pastikan hasil kerja kita tu bukan saja kreatif, tapi juga profesional dan berintegriti. Ini membawa kita ke satu topik yang sangat penting, keaslian akademik. Sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita jelaskan dulu apa benda plagiat ni. Senang cerita, plagiat ni adalah perbuatan kita ambil kerja orang lain, tak kisahlah gambar ke, teks ke, idea ke, dan kita gunakannya seolah-olah macam itu hasil kerja kita sendiri. Tanpa beri apa-apa penghargaan atau kredit kepada pemilik asalnya. Itu plagiat. Jadi, macam mana caranya kita nak elakkan benda ni? Macam mana nak pastikan kerja kita 100% asli, tapi dalam masa yang sama, kita masih boleh rujuk dan guna pelbagai sumber hebat yang ada kat luar sana tu?
Sebenarnya ada beberapa langkah praktikal yang kita semua boleh amalkan. Pertama, cuba cari bahan-bahan daripada sumber terbuka, contohnya macam Creative Commons. Kedua, dan ini paling penting, jadikan ia satu tabiat untuk sentiasa beri kredit atau petikan yang betul. Dan yang ketiga, zaman sekarang dah canggih. Guna saja alatan dalam talian macam Turnitin atau Grammarly untuk tolong semak keaslian kerja kita sebelum kita kongsi dengan orang lain. Mudah kan? Baiklah, kita dah cover bab macam mana nak buat. Sekarang, jom kita beralih kepada dengan apa pula. Dalam bahagian seterusnya ni, kita akan tengok apa alatan-alatan digital yang ada di luar sana dan kita akan intai sikit beberapa kisah kejayaan yang boleh bagi kita inspirasi. Dan jangan risau, anda tak perlu pun jadi seorang pakar IT atau tech genius untuk hasilkan bahan bantu mengajar yang gempak. Zaman sekarang ni ada macam-macam sangat alatan digital yang bukan saja canggih tapi juga sangat mudah nak digunakan. Semua ni sedia membantu kita untuk tukarkan idea kita menjadi realiti. Jadual ni tunjukkan beberapa contoh yang paling popular. Kalau nak buat reka bentuk visual yang nampak profesional dan kemas, Canva adalah kawan baik anda. Nak hostkan video, platform macam YouTube dah tentu pilihan utama. Dan kalau anda nak suntik elemen keseronokan dan interaksi dalam kelas, aplikasi kuis macam Kahoot atau Quizizz memang terbaik. Dan ini semua bukan cerita dongeng tau. Ia benar-benar berlaku. Sekolah-sekolah di Malaysia yang terlibat dalam inisiatif macam program pembestarian sekolah dan nampak sendiri kesannya. Laporan mereka menunjukkan pelajar bukan saja jadi lebih bersemangat dan seronok nak belajar, tapi prestasi akademik mereka, terutamanya dalam subjek kritikal macam matematik dan sains, pun meningkat. Okey, sebagai penutup, jom kita pandang ke hadapan pula. Walaupun potensi pendidikan digital ni nampak sangat cerah dan besar, kita juga kena berpijak di bumi yang nyata. Kita kena akui ada cabaran-cabarannya dan kita perlu bersedia untuk apa yang menanti kita di masa depan. Penting untuk kita ada pantangan yang seimbang. Betul, kita ada cabaran macam jurang digital antara bandar dan luar bandar, isu capaian internet dan juga kebimbangan tentang keselamatan dalam talian. Tapi, di sebalik setiap cabaran tu, ada usaha dan penyelesaian yang sedang diusahakan. Contohnya, program latihan dan sokongan berterusan untuk guru, pelaburan dalam peranti dan infrastruktur, serta pembentukan garis panduan keselamatan yang lebih jelas. Dan kalau kita jenguk ke masa depan, ia nampak lebih mengujakan. Teknologi macam kecerdasan buatan atau AI dan juga realiti terimbuh atau AR, ini semua bukan lagi dalam filem-filem science fiction je. Teknologi ni dah mula masuk ke dalam dunia pendidikan dan ia berpotensi untuk mewujudkan pengalaman belajar yang sangat peribadi dan imersif untuk setiap pelajar. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu persoalan untuk kita fikirkan bersama. Dengan segala inovasi dan teknologi hebat seperti AR dan AI yang ada di hujung jari kita ni, macam mana kita boleh manfaatkan semua ni untuk membina satu sistem pendidikan yang lebih adil dan lebih berkesan untuk setiap pelajar di Malaysia, tak kiralah di mana mereka berada. Potensinya memang tak terhingga. Dan apa yang kita bincangkan hari ini hanyalah satu permulaan.